Rasulullah, apa dia penyakit umat dulu ni? Salah satunya ialah Nabi kata al-ashar. Apa dia penyakit al-ashar? Penyakit terlalu banyak seronok. Penyakit inilah, kata Nabi, penyakit yang pernah menimpa umat yang sebelum daripada umat Nabi SAW, yang tak tahu beza mana haram mana halal, sehingga kan umat akhir zaman ni satu ketika nanti dia akan ambil sahaja, walaupun perkara itu perkara yang haram dan boleh membinasakan diri dia, asalkan dia mendapat keuntungan dan habuan dunia ni. Ikut Tok Guru cakap, baru kamu tak masuk Melaka. Faham? Apa dia? Dia menganjing dengan neraka Allah. Betul tak? Tengoklah kitab-kitab bab berdah, manistahza'a bidinillah faqad kafara jihara. Barang siapa persendakan dengan agama Allah, maka sudah jadi kafir terang-terangan. Nabi kata umat aku akhir zaman yushbihu amina wa yumsi kafira. Pagi masih beriman, petang dah jadi kafir. Faham? Wa yumsi amina wa yusbihu kafira. Dan ada umat aku petang masih beriman, pagi esok jadi kafir. Pasal apa? Media sosial. Dia like benda yang murtad, jadi murtad. Dia like benda yang haram, jadi haram. Betul? Itu hati-hati. Kenapa? Cepat nak cakap. Nah, bila gaduh nak cakap, akhirnya dia tanggung apa yang dia cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Akif Hamzah bin Wan Zainal Abidin dari kos Perbankan Islam Diploma MS333A. Nombor matrik saya 2433010. Hari ini saya akan membicarakan tentang kesimpulan yang terdapat daripada video-video yang sebelumnya. Kesimpulannya, hedonism dalam media sosial merupakan fenomena nyata yang semakin menonjol dalam masyarakat moden, khususnya dalam kalangan belia. Fahaman yang asalnya bersifat falsafah kini berkembang menjadi budaya sosial hasil ledakan teknologi digital dan pengaruh media sosial. Antara faktor penyumbang lain budaya ialah budaya influencer, tekanan rakan sebaya, kecanduan pengiktirafan yang maya, serta algoritma platform yang mengutamakan kandungan sensasi. Keadaan ini menjadikan media sosial ruang subur untuk gaya hidup berasaskan keseronokan semata-mata. Daripada video tersebut, daripada kesimpulan tersebut, kita dapat lihat hedonism ni adalah satu penyakit yang menyebabkan seseorang itu berseronok tanpa rasa terkawal, yang sampai melupakan tanggungjawab dia sebagai orang Islam, sebagai suami isteri contohnya. Lepas tu penyakit ni bukan sahaja kena kepada golongan remaja, ia juga kena kepada golongan muda ataupun tua. So daripada sini kita dapat lihat budaya influencer juga amat menyebabkan hedonism ini berlaku. Jadi disebabkan daripada media sosial yang semakin berleluasa, dan juga antara sebab-sebabnya ialah seseorang itu melihat media sosial dan melihat video-video yang berlandaskan konsert-konsert dan juga pemotoran. Itu adalah salah satu contoh yang menyebabkan seseorang itu hedonism secara berleluasa. Ini menyebabkan seseorang itu terlupa dan tidak mengambil berat tentang tanggungjawab beliau sebagai orang Islam dan juga manusia. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.